Aku lelaki, kalau bau mana-mana perempuan yang pakai Guide Me ni ke ataupun Guidance ke, memang akan jadi tak tentu arah lah. Punyalah sedap dia punya bau tu. Dia punya impact jadi kau macam tak senang duduk. Tapi kali ni kita bukan nak bercerita panjang lebar pasal Guide Me ni, sebab Guide Me ni dah share sebelum ni dalam VTT. Banyak dah VTT aku buat pasal Guide Me ni. Aku nak share pasal satu perfume ni, satu lagi aku punya favourite perfume. Aku suka bau-bau floral, tetapi aku tak nak bau floral yang terlampau feminin. Aku nak bau floral yang masculine. Aku suka bau rose, tetapi aku nak bau rose yang masculine. Kalau pakai tu, orang tak ingat perempuan yang pakai. Ini dia guys, POAL daripada Zindor. Inilah dupe untuk Portrait of a Lady. Bau bunga rose yang warm, spicy ada cinnamon kat dalam ni, fruity, dia ada blackcurrant, dan dia punya base tu ada macam woody sikit, dia ada sandalwood, macam-macam lagi notes wood lah ada kat dalam ni. Tetapi bau yang keluar tu ialah bau rose yang masculine. Aku tak tahulah kenapa dia letak nama dia Portrait of a Lady. Sebab bila dia letak nama Portrait of a Lady tu, orang akan ingat ni perfume untuk perempuan. Sebenarnya tidak langsung. Inilah antara perfume floral, bau rose yang memang sesuai gila pakai untuk lelaki. Kalau kau mencarilah perfume yang compliment getter, ini adalah salah satu daripada beberapa perfume daripada Zindor yang aku boleh recommend lah. Based on aku punya experience ni, aku pakai, orang compliment sedapnya bau. Mungkin sebab bau dia lebih kurang sama macam dia punya OG tu, Portrait of a Lady OG tu daripada Frederic Malle tu. Itu memang bapak punya compliment getter. Dia punya bau sedap, dia punya performance padu yang amat. Sama jugalah macam yang ini. Ini memang terpaling sesuai kalau kau jenis mencari ataupun korang ni pemburu-pemburu SPL. Tapi dengan syarat kau suka bau floral, tetapi kau nak bau floral yang masculine. Kau nak perfume yang perform gila-gila punya. Siaj dengan dia punya projection, kau punya dia bagi, dengan longevity punya bapak punya lama. 8 jam, 9 jam. Kalau kau pakai malam, sejuk, lagilah lama tahannya. Bau ini kan, bila dia dah makin lama, dia jadi makin sedap bau dia. Dia punya part dry down tu lah, memang dia punya killer part lah. Untuk siapa-siapa yang suka bau-bau yang floral, tetapi tak nak bau floral yang terlampau feminin sangat, ini adalah antara pilihan yang korang jangan skip lah guys. So itulah dia kita punya review hari ni untuk POAL. Nama dia POAL daripada Zindor. Assalamualaikum. Ciao.